Dalam satu hadis dalam Muwatta, kata Nabi SAW, "Idza adzana al-muadzin wa adbara syaitan", apabila muazzin bang, Allahu akbar, Allahu akbar, syaitan lari syaitan. Dengar nama Allah disebut. Summa akbala. Lepas lari dah, summa tu kata ulama, habis azan, akbala, mari pula ramai-ramai syaitan. Wa idza uqimat, dan bila diqamat, adbarat. Bila qamat lari pula. Summa akbalat. Lepas habis qamat, mari pula. Summa qala lil musalli, kemudian dia kata kepada orang yang semayang. Dia kata, ya pulang, uskur kaza wa kaza. Aku mengingat benda ni. Itu syaitan. Sebab tu kita kalau tak semayang, tak ingat. Bila semayang baru ingat. Allahu akbar. Atas robok anak kucing motor. Baru teringat dalam semayang. Sebab apa? Sebab bagi para salafus salih, salat tu semayang itu tempat ingat Allah. Bagi kita ni semayang ni tempat ingat barang hilang. Betul tak? Zaman Imam Hanbali. Okay? Zaman dulu, orang kalau tak ada bank, kalau ada peti besi tak apalah. Kalau orang susah, dia nak tinggal duit, dia nak pergi musafir, takkan nak bawa, takut barang dia peropok. Ada duit banyak sikit, dia akan tanam dalam tanah. Zaman dulu, tanam dalam tanah. Balik musafir minggu depan, dia cari dia gali mula. Faham tak? Jadi orang dari nak curi. Seorang laki-laki ni, dia balik musafir, dia ingat. Dia tanam kat mana. Faham lagi? Betul tak? Tidak tanda. Jadi gali tak ada. Nombak gua ni, tanya. Orang kata gini, mungkin jumpa Imam Ahmad. Biar dia solat ajak apa semua gitu gini tak. Lagi di bawah. Tadi orang alim so tu di Baghdad. Orang lelaki ni pergi jalan. Sampai rumah Imam Ahmad kata, ambil uduk solat dulu. Di bawah lah barang dia tanang. Tak ingat nak kat mana tanang, cari tak jumpa. Betul tak tengok-tengok lah. Kata Imam Ahmad, mu ambil uduk, semayang 2 rakaat. Dia kata, hamba hari ni bukan nak bagi semayang. Nak rakyat bagai hilang, nak suruh tengok mana letak. Kata Imam Ahmad, tak apalah, semayang dulu. Imam Ahmad tak cakap waktu baru, tak cakap Arab. Kita terjemah je lah, nak dengar. Pergi semayang dulu, kat dia tak apa, kita rakyat lagi. Faham lagi? Jadi laki-laki ni pun, pergilah semayang. Allahu Akbar. Habis semayang tak apa, jumpa dah, ingat dah. Ingat dah dalam semayang ni. Faham lagi? Kerana semayang ni cepat kita duk cari barang hilang.